dalam kita punya kehidupan harian kita, kita rasa kita puas hati tak dengan gaji yang kita terima? Ni soalan untuk saya ke? Ya. Zarina rasa okey tak? Kalau jujur je mungkin tak lah kot kan. Kita manusia memang tak pernah cukup. Memanglah. Kita punya kehendak kita tu memang setinggi langit kan. Sekarang ni kalau ikutkan, gaji kita sebenarnya rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali dalam podcast Kesuma Jiwa bersama saya Zarina Zaidi. Baik, hari ni kita di studio menerima orang kata tetamu yang lain sikit lah. Sebab sama ni kita orang kata panggil daripada kita punya jabatan, agensi. Tapi hari ni kita panggil daripada kementerian lain pula. Mungkin kita boleh perkenalkan. Assalamualaikum Puan Shima. Waalaikumsalam Zarina. Puan Shima boleh tak cerita sikit Puan dari kementerian mana tu? Okey, saya Nur Shima daripada Kementerian Ekonomi. Bahagian pembangunan modal insan. Hari ini sangat special lah, kita bawa Kementerian Ekonomi bersama Kesuma. Kalau Kementerian Ekonomi dengan Kesuma ni tak lain tak bukan kita mesti akan cakap pasal DGP atau dasar gaji progresif. Betul. Puan, sikit lah Puan, macam mana persiapan raya? Dah berapa persen dah? 99%. 1% tu nak balik kampung je. InsyaAllah. 99% tu macam dah almost perfect dah tu. InsyaAllah. Bag pun dah ready. Cuma nak angkat masuk dalam kereta je. Ni memang betul-betul tak sabar nak balik raya ni. Kita ada kampung kan. Betul. Okey, baik Puan. Kita bercakap pasal DGP kan, dasar gaji progresif. Mungkin Puan boleh terangkan. Saya rasa mungkin ramai je orang dengar dasar gaji progresif, DGP, tapi orang tak tahu DGP tu apa. Mungkin Puan boleh terangkan. Okey, sebelum saya nak terangkan berkaitan dengan DGP, saya nak bagi di sebalik kenapa wujudnya DGP. Okay. Sebab sekarang ni kalau seperti yang kita sedia maklum, dalam kita punya kehidupan harian kita, kita rasa gaji kita tu, kita rasa kita puas hati tak dengan gaji yang kita terima? Ni soalan untuk saya ke? Ya. Zarina rasa okey tak? Kalau jujur je mungkin tak lah kot kan. Kita manusia memang tak pernah cukup. Memanglah. Kita punya kehendak kita tu memang setinggi langit kan. So okey, bila sekarang ni kalau ikutkan, gaji kita sebenarnya rendah. Sebabnya daripada tahun 2010 sampai 2023, peningkatan gaji kita tu cuma 4.3% sahaja. Sangat rendah lah. Memang rendah lah. So bila rendah macam tu, sebab itulah kerajaan. Dan satu lagi, kalau graduate, kita bayangkan graduate tahun 2018 dulu, kalau dia keluar, dia kerja engineer, gaji dia 1,800. Sekarang ni tahun 2025, kalau fresh graduate yang keluar tu, dia pun terima gaji 1,800. So maksudnya sama, walaupun dalam tempoh berapa tahun tu, 2018 sehingga 2023, so tak ada peningkatan, sedangkan tempoh masa yang sangat lama lah sebenarnya. Sama. Lepas tu sedangkan inflasi kita meningkat, barang kita meningkat. Betul. Ingat tak dulu, kalau zaman saya lah, pen kita boleh beli dalam harga 30 sen je sebatang. Betul. Sekarang pen harga berapa? Janganlah compare dengan kedai Iko. Kedai Iko tu memanglah ni kan, tak, pen kilometriko tu. Ada lagi tak kilometriko sekarang? Masih dah tak ada dah. Dah tak ada iklan dia tu. Tapi dulu memang 30 sen je. Sekarang dah RM1 lebih. Dah lebih dah. Ya. Lebih. So maksudnya daripada 30 sen jadi RM1 lebih. RM1.2. Kita kata RM1 lah mudah. Dah naik 70 sen tau. Beza dekat situ. Betul. Tapi gaji sama. Sebab itulah kerajaan perkenalkan DGP. Itu je. Sebab orang kata gaji kita rendah. Dan satu lagi, sebab selama ni kerajaan bila dia buat insentif apa-apa, dia bagi dekat majikan. Tapi majikan tak, orang kata majikan kurang, bukan tak ambil, kurang ambil grant yang macam contoh kerajaan bagi. So bila macam tu, macam mana gaji pekerja nak meningkat? Betul. Contoh kan, kalau kata kilang tu berintensifkan buruh. Dia tak bertukar kepada automation. Macam mana nak meningkatkan ni? Macam mana kita nak menjadi negara berpendapatan tinggi? Betul. So sebab itulah sekarang ni kerajaan beri pendekatan
kita bagi kepada pekerja. Dan ada kajian juga tau. Kajian dia compare naik gaji produktiviti lebih, naik gaji dulu atau kesan dia produktiviti naik tinggi. Berbanding dengan kalau kata kita suruh pekerja kita naikkan produktiviti dulu, baru kita bayar gaji. Memang tak jadi. Memang dia punya percentage produktiviti tu memang rendah. Compare dengan kalau kita bagi gaji naik. Sebab yalah, kita happy lah kan. Jangan kata orang, kita sendiri bila gaji kita naik, kita buat kerja pun lagi akan bersemangat happy. kan. Semangat. Betul. Itu kesan dia. Okey Puan. Jadi tadi cakap pasal DGP kan. Kita nak tahu siapa yang layak untuk sertai DGP ni. Siapa yang layak? Dia ada 2 kategori. Satu majikan, satu lagi pekerja. Kalau majikan tu mestilah majikan syarikat tempatan. Bukan MNC ataupun JLC. Yang kedua, dia mestilah syarikat yang berdaftar dengan SSM ataupun PBT. Yang ketiga, dia mestilah syarikat yang terlupalah pula. Okay. Bulan puasa ni kan. Biasalah dia kan. Dia sikit. Okey, yang ketiga syarikat tu bukan syarikat MNC JLC. Tadi sebut kot. Okey. Dia berdaftar dengan tu. Ni berdaftar dengan PKSO dan KWSP. Kalau tidak macam mana dia nak? Dia nak ni. So tu yang 3 syarat dia. Majikan. Majikan syarikat dia kena ada benda tu. Okey, yang pekerja pula pekerja tempatan saja. Kita tak bagi dekat pekerja asing lah. Pekerja asing kita cover dalam gaji minimum. Betul. So yelah, sebab kita nak naikkan gaji, takkan kita nak bagi ke orang. Betul. Baik kita jaga kita dulu kan. Kita bagi orang kata untuk orang kita. So untuk pekerja Malaysia saja. Lepas tu gaji yang kita cap untuk yang boleh join DGP adalah gaji minimum. Sekarang ni 1,700 sampai 4,999. Yang kita ambil kira bawah daripada 5,000 lah. 5,000. Sebab kenapa kita ambil cap yang tu? Sebab 74% pekerja sektor formal di Malaysia bergaji bawah daripada 5,000. Itu sebabnya. Ya, sebab 74%. Sangat besar sangat ramai Ya, bayangkan total pekerja dekat Malaysia 16 juta, so 74%. Sangat ramai lah. Ya. Lebih. Ya. Yang gaji tinggi tu ada, tapi yang bergaji rendah tu rupanya lagi ramai. Itu sebab utama. Maka tahsillah DGP. Ya. Okey Puan, kita nak tanya. Apa ciri-ciri DGP? Sebab orang dah tahu DGP tu apa kan. Sekarang ni kita nak tahu apa ciri-ciri keutamaan DGP ni. Okey. Sebelum tu kita kena tahu dulu. Kenapa kita wujudkan DGP? Tadi saya bagi sebab. Betul. Kan? Sekarang ni sebab kita nak naikkan gaji pekerja secara sistematik. Itu je. Dan juga menyebabkan bila gaji naik, majikan tu boleh kekalkan pekerja dekat syarikat dia lah. Maksudnya gaji tinggi takkan kita nak lari lagi. Betul. Sekarang ni apa yang berlaku, bila dapat offer tinggi dia lari. Kita lompat betul kan lagi. Kita lompat-lompat kan. Betul. Okay, so back to soalan tadi, apa ciri asas? Ciri dia ada 3. Satu, sukarela. Maksudnya majikan nak join DGP ni kita tak paksa. Kalau dia rasa dia nak join, dia boleh join. Kalau dia rasa kekangan kewangan dia tu ada masalah, dia tak nak join, okey je. Tapi kita ada syarat yang kedua, berteraskan insentif. Maksudnya kerajaan bagi insentif tau. Kalau perasan belanjawan 2025 yang PM announce pada 18 Oktober tu kan. Dia memang dia cakap, okey, 200 juta yang akan memberi manfaat kepada 50,000 pekerja. Memanglah kecil 50,000 pekerja daripada 16 juta. Betul. Tetapi sekurang-kurangnya itu sebagai permulaan. Permulaan. Lepas ni kita tengoklah apa dia kerajaan akan announce akan datang. Okey. Ini pun nama dia projek rintis kan Puan kan? Tak.
Projek rintis tahun lepas. Tahun 2024 kita dah buat daripada Jun sampai Ogos. Yang ni pelaksanaan penuh. So tapi walaupun pelaksanaan penuh, ialah kita nak bagi Betul-betul. berapa bilion untuk nak cover semua kan. So kerajaan bagi sikit dulu. So untuk tahun ni 200 juta. Itu yang kata akan memberi manfaat lebih kurang dalam 50,000 orang tu. Sikit-sikit dulu. So yang ketiga, dia terkait dengan productivity, of course lah. Majikan ni kalau dia nak naikkan gaji, dia akan tanya apa yang I dapat. Betul. So yang dia dapat adalah pekerja yang produktif. Sebab kita akan untuk DGP ni kita tie up dengan latihan HRD Corp. Dia maksudnya yang bagi latihan tu adalah yang syarikat, dia panggil apa, yang berdaftar dengan HRD Corp tu. Apa dia ada term, saya lupa saya. Lepas tu sebenarnya syarikat-syarikat yang tidak berdaftar dengan HRD Corp pun boleh attend latihan yang HRDC buat. Sebab dia ada banyak dia punya kan dia ada e-latih lah, dia ada online training lah, apa semua tu. Dia ada modul-modul dia kan. Dia ada modul dia. Tapi ada yang free. Kita ni selalunya kita nak free ya kan. Tak nak menaikkan kos tu. So yang free e-latih lah. Dalam tu memang banyak. So boleh je dia orang buka e-latih, join je apa-apa yang berkaitan. Tapi pada masa yang sama, latihan ni dia boleh buat secara dalaman. So kita tak adalah orang kata kita nak terikat dengan SHADC saja. Dia buat dalaman. Macam contoh kalau company kata tu yang buat company sendiri. buat. Macam contohnya kalau kata dia nak buat team building ke, dia nak buat on the job training. Kadang-kadang contoh macam kita ni, kalau yang berkait dengan teknikal lah kan. So maksudnya dia kena belajar on the spot. Macam mana buat kan. Betul-betul. So dia boleh. Itu memang kita ambil kira asalkan sebagai diberikan latihan kan. Ya, latihan. Lepas tu dia kena declare kat dalam sistem. Dekat dalam sistem DGP tu, nanti dia akan declare berapa jam. Sebab syarat latihan yang kita kenakan minimum 21 jam. 3 hari lah lebih kurang. Okey lah. Tak adalah lama sangat. 21 jam bagi 3. Tak lama sangat. Okey lah. 8 jam satu hari. Itulah. Ataupun kalau kata 2 jam pun, campurlah kumulatif untuk setahun. Bukannya untuk sebulan. Daripada Januari sampai Disember. Okey sangat tu pun. Sikit je kan 21 jam. Kita cakap kan. Kita cakap. Kita tak tahu. Terpulang pada majikan lah. Kadang-kadang dia kata lama dia nak bagi pekerja dia pergi. Macam contoh PMKS lah. PMKS kan dia punya pekerja kan sikit je kan. Betul. Kalau ada yang bawah daripada 5 orang. Kalau dia pergi seorang okey lah kita. Nak berkawan, tentu pergi 2 orang. Dah tinggal 3 orang kan? Tinggal 3 orang. So benda tu dia boleh secara online pun boleh. Maksudnya fizikal dia memang ada. Cuma dia join online je. So itulah kata kita nak buat benda tu, kita bagi yang kita dah fikir dah. Bagi memudahkan orang. Yang tak paling adalah kita mudah nak lah kan? yang paling mudah. Tak adalah kita nak menyusahkan. Tak kena pergi fizikal. Tak ada. Yelah zaman pun dah maju sekarang Puan. Semua boleh online dah. Lah. Okey. Puan tadi Puan ada cakap pasal insentif tak silap saya. So saya nak tahu apa orang kata kaedah pemberian insentif tu. Kita nak tahu juga macam mana dia diberikan. Okey. Bagi majikan yang join DGP dan dia pilih pekerja-pekerja mana yang dia nak naikkan gaji. Sebab tak semua kadang-kadang tak semualah dia nak naikkan gaji. Sebabnya ada setengah yang perform bagus, ada setengah yang perform rendah. Tapi terpulang dekat dia lah. Mungkin dia nak motivate yang pekerja yang perform rendah ni, dia nak dengan bagi gaji akan motivate dia, bagi dia ni lagi. Itu terpulang. Kita tak ada, orang kata kita tak ni. So insentif ni kita bagi kepada 2 kategori pekerja. Iaitu untuk orang yang baru masuk, kita panggil wording dia tu peringkat permulaan ataupun entry level. Maksudnya orang yang baru masuk dalam tempoh 12 bulan. Kalau dia masuk bulan Januari sampai bulan 12. Kalau dia masuk katakan bulan 10 2024, so sampai bulan 9 2025. Dia entry level yang tu. Okey, untuk orang yang baru masuk ni, kita bagi insentif maksimum, sehingga maksimum RM200.
Maksudnya kalau dia naikkan gaji pekerja tersebut, dia join DGP, dia kena naikkan gaji ikut ada garis panduan tau. Garis panduan gaji tu kalau nak tahu boleh buka dekat portal. Dekat situ ada panduan, cari garis panduan gaji pokok permulaan dan kenaikan gaji tahunan. So dekat situ dalam tu ada 2. Satu untuk entry level, satu untuk non-entry level. Iaitu non-entry level ni untuk orang yang lama. Tadi kan kita kata orang baru kan? Betul. Dan tempoh sebulan. Selain pada tu, orang yang kerja lama lah. Okey lah, fair lah kan Puan? Sebenarnya kita cover semua lah. Betul. Cuma kita agihkan kepada 2 kategori. Iaitu untuk entry level, dia punya insentif 200 sehingga maksimum RM200. Dan untuk non-entry level sehingga maksimum RM300. So apa maksud je sehingga maksimum? Maksudnya kalau kata dia naikkan, kalau contoh macam ni lah, saya bagi cerita senang. Katakan dia kerani stok. So ini orang baru masuk. Gaji yang sebelum ni yang atas jawatan kerani stok katakan 1,900. Okey. Dalam kita punya buku panduan, syarat dia mestilah bagi gaji yang sama ataupun lebih. Dalam buku panduan kita dah tetapkan untuk kerani stok, gaji dia mestilah RM2,000. Bila dia join DGP kan. So bila dia nak jadikan orang yang baru ambil ni, nak join DGP, so dia kena naikkan RM100. Contoh, dia bagi RM2,000. So beza tu cuma RM100. Betul. So dia akan dapat insentif, dia kena naikkan gaji dan dia akan dapat reimburse balik lah duit tu. RM100 tu dia akan dapat balik. Faham. So itu untuk contoh 1. Contoh 2. Katakan jawatan yang sama, kerana stok tu, okey. Dia bagi sebelum ni RM1,800. Kita punya garis panduan RM2,000. So dia kena naikkan RM200. So dia akan dapat insentif beza tu lah. RM200 lah. Untuk tempoh 3 tahun sehingga Disember 2027. Yang tadi, yang contoh yang awal, dia akan dapat RM100 sampai 2027. Dia ikut kenaikan. Ya, dia ikut kenaikan. Berapa yang dia nak naikkan? Kalau kata RM50, RM50 lah. Tapi sehingga maksimum RM200. Okey, dia boleh naikkan sampai 200 macam tu kan? Dia boleh naikkan lebih. Macam contoh ada pekerja C, katakan dia ada experience. So daripada 1,800 contohnya, daripada dia punya jawatan sebelum ni, gaji dia bagi 1,800. Katakan dia nak bagi gaji kawan tu sebab dah ada experience, dia bagi 2,100. So beza 300 dekat situ. Tapi dia akan dapat insentif daripada kerajaan RM200 sehingga Disember. So yang 100 faham. lagi tu majikan akan di cover sendiri macam cover tu. lah. Faham. Faham? Okay, faham. Mudah faham? Mudah faham. Saya rasa penonton pun mesti faham sebab ni paling simple ni, senang explain. Senang kata kalau dia budak baru, dia layak untuk dapat kenaikan sampai 200. Kalau majikan naikkan dia sampai RM300, so 100 tu dia cover kan, company cover. Lagi 200 tu insentif daripada kerajaan. Macam tu cerita dia. Itu untuk yang entry level, untuk yang pekerja baru. Okey, untuk pekerja yang dah lama, kita cuma bagi peratus kenaikan sahaja. So okey, dekat dalam kita punya buku tu kita kata minimum 6% kenaikan setahun. Kenapa 6%? Orang akan tanya, kenapa 6%? Tinggi ke? Sebab selalunya kalau kita tengok based on kita punya ni, macam dalam collective agreement yang telah dipersetujui oleh majikan dengan ni, dia dalam 4%. Lepas tu kajian daripada MBF, dia dalam lebih kurang 5%. So 6 tu kira tinggi? Ya, sebenarnya 6 tu kira tinggi. Kalau tidak, buat apa kita panggil progresif? Sebabnya macam ni. Sekarang ni, gaji minimum kita perkenalkan dah 6 kali kan? Betul. 6 kali. So tahun ni 1,700. Dia memang makin naik. Gaji minimum, lantai dia makin naik. Tapi gaji untuk orang yang dah lama kerja, bila kita buat gaji minimum, ada company yang dia tak selaraskan tau. Dia tak naikkan gaji untuk orang-orang yang lama. So bila dia tak naikkan gaji untuk orang yang lama,
So dia punya jurang ini makin naik. Ini dia stagnan. Sama makin kecil. je. Sebab itulah kalau kita tengok data untuk siswa ZAH, beza dia dengan gaji minimum, masa gaji RM1,500, beza dia RM124 je. Alah. Sedih tau, sedih. Sedih sangat. Yelah, kita spend masa yang lama untuk degree. Katakan contoh 4 tahun. Tak tahu dengan yelah, masa duit RM1. Betul. Tak tahu bila keluar kerja, sama je. Kalau macam tu, lebih baik kita tak sambung belajar. Betul. Kita kerja. boleh kerja, dapat gaji RM1,700. Kan? Tapi itulah mentaliti orang sekarang pun. Ya. Tapi ianya akan jadi masalah balik kepada pasaran buruh. Macam mana kita nak supply? Sebab, dia tak nak sambung belajar. Macam mana untuk akan datang, bila golongan-golongan yang high level, professional ni, dah pencen, siapa nak ganti? Betul lah. Tak ada backup lah kan? Tak ada backup. Anak-anak kita, bayangkan anak-anak kita. Memanglah orang cakap sekarang kerja gig tu, gaji boleh dapat ni kan, flexible hours. Tapi jaminan masa depan. Betul. So tadi insentif untuk entry level. Sekarang untuk non-entry level 6%. Katakan contoh gaji dia RM2,000. 6% daripada RM2,000 adalah RM120. So dia akan naikkan gaji RM2,000 campur dengan RM120, dia akan jadi RM2,120. Kan? Lepas tu untuk tahun yang kedua, maksudnya RM120 dia akan terima pada tahun yang pertama. Insentif tu. Tahun yang kedua RM2,120. Kalau 6% lebih kurang RM128 contoh. Kena ni lah, tak bawa kalkulator kan. Lebih kurang lah RM128. So dia akan campur insentif yang dia akan terima adalah RM128 untuk tahun yang kedua campur dengan insentif yang tahun sebelum. Yang RM120 tadi. So dia akan jadi RM228. Sebab kita punya ni sehingga maksimum RM300. So campur dengan tahun ketiga dinaikkan 6% lagi. Kalau total semua tu lebih pada 300 sebenarnya. Dia dalam 382 macam tu lah. So bila 382, insentif kerajaan bagi maksimum 300. So yang selebihnya company sendiri. Company sendiri. Tapi kan ayat dia, siapa nak bagi RM300 sebulan? Kan? Betul. Maksudnya company memang dia kena naikkan gaji dulu kepada pekerja. Tetapi next month, sebab dia sekarang ni pusingan pembayaran insentif tu setiap bulan walaupun dia tak settle lagi latihan. So dah dibayar tau insentif tu oleh kerajaan. So dia punya modal pusingan tu akan sentiasa ada. Betul-betul. So sepatutnya company tak perlu risau lah kan. Senang katalah. Sebabnya duit tu dia akan dia rolling lah kan. Dia rolling. Bayangkan kalau seorang 300. Kita kata 300 lah, kita pegang rata 300 lah kan. Dalam tempoh setahun, kalau 300 kali 12, 3,600. 3,600 kalau kata kali 3 tahun, 7,200. Betul tak? Saya bab nombor ni saya macam tu. 10,800, sorry. 10,800. Kalau seorang, kalau 2 orang sampai 10 orang, kalau kita kata 10 orang je. Dia kira kan 10,800 kali 10, dia ada 108,000 dah. Dia dah boleh save. Mungkin dalam 108,000 tu dia akan gunalah untuk bayar OT, dia akan gunalah untuk bayar KWSP. Betul. Sebab kerajaan tak bagilah yang tu kan. Itulah. So itulah situasi yang berlaku. Yalah, katakan dia ambil 8,000. So 100,000 lagi dia dah boleh jadikan tu sebagai rolling dia punya bisnes. Okay, Puan. Tadi Puan ada cakap kalau majikan yang nak join DGP ni kan perlu mencarum dengan pakai SO dan KWSP. Saya nak tanya, kenapa? Kenapa kena mencarum kan? Saya rasa majikan dekat luar sana, saya kira mesti ramai je kan yang tak mencarum. So, kalau nak join ni kenapa? Okey. Sebenarnya kan, sistem yang DGP ni
kita memang menggunakan Perkeso punya platform. So bila kita guna Perkeso punya platform, senarai caruman tu dah ada. Itu yang akan memudahkan majikan sebenarnya. Takkan dia nak key in nama seorang. Kalau saya tak nak. Betul. Kan kita nak, kalau boleh kita nak memudahkan majikan sebenarnya. So majikan dia akan register based on number yang Perkeso punya number tu. Masing-masing kan ada unique ID masing-masing. So bila dia masukkan maklumat tu, akan keluar senarai nama pekerja-pekerja dia yang dah ada, yang dah bekerja dengan dia. So daripada situlah kita tick je, kita nak naikkan nama siapa-siapa untuk DGP. So bila kita tick-tickkan tu, berapa jumlah yang kita nak naikkan ikut gaji DGP yang kita kata tu kan, ikut garis panduan tu kan, sama ada dia ataupun pekerja baru apa semua dengan 6% apa semua tu, dia akan masukkan figure tu. Nanti sistem calculate terus. Berapa insentif? Ya. So kita tak payah nak fikir-fikir Tak payah fikir. Kita bagi contoh tadi sebagai contoh aja. Tapi sebenarnya benda tu memang dah ada dekat dalam sistem. So dia dah tahu. Betul. Dia akan terima sebulan berapa. Kiranya tadi tu macam sebagai rujukan lah untuk majikan kan. Tak, sebenarnya kita nak tahu macam mana. Orang akan tanya berapa. Sebab tu kita cerita macam tu. Betul. Tapi sebenarnya dalam sistem memang dah ada. So lagi senang. Klik je. Klik masuk adalah nak kena masukkan maklumat. Betul. Dan juga bila dia nak naikkan gaji. Tapi ada juga tahu soalan-soalan yang kita terima. Kenapa tak diluluskan lagi? Kita nak naikkan gaji sekian-sekian. So sebenarnya majikan kena naikkan gaji dulu. Baru dia dapat insentif. Kalau kata dia naik, dia nak dapat insentif dulu baru. Pemahaman dia tu sebenarnya dia step pertama dia kena naikkan gaji. So bila dia naikkan gaji, dia akan reflect kepada caruman. Dekat dalam caruman akan appear. Betul. Ada kenaikan kan. Tak kisahlah sikit ke banyak ke. So daripada situlah itu akan jadi panduan untuk pihak Perkeso. Oh, dia ni dah naikkan gaji. Seperti apa yang dia dah declare dekat dalam sistem tu. Katakan dia nak naikkan gaji 1 bulan 3. So caruman pada bulan 4 yang dia submit kepada Perkeso tu ada menunjukkan kenaikan. So kita bagi dah, walaupun dia punya latihan tak settle lagi. Untuk tempoh tu. Senanglah. Ya, mudah sangat, mudah. Dah disediakan platform dah. Senang. Ya. Kita nak join ke tak? Macam tu. Itulah. Kita nak join ke tak, satu lagi disediakan platform. Satu lagi duit bagi. Insentif tu yang penting tu pun. Selama ni dia orang buat kenaikan gaji, kena guna duit semua sendiri. Kena duit syarikat lah. Betul. So dia akan masuk dalam kos dia. Tapi sekarang ni ini kerajaan nak bagi insentif ni. Ya. Rugi kalau tak join. Okey lah Puan. Okey, kita cakap macam ni, saya rasa macam mungkin pendengar macam berkobar-kobar. Aku nak join ni DGP ni kan. Tapi mungkinlah saya nak tanya, apa sektor yang orang kata boleh join DGP ni, sektor yang terlibat? Okey, di semua sektor. Senang, semua boleh join. Semua boleh join. Sebabnya dulu masa rintis kita just fokus pada 5 saja. Manufacturing, construction, ICT, wholesale retail dengan professional. Sekarang ni memang kita buka semua. Sebab to be fair untuk semua orang. Betul. Tapi kena ingat bajet kita 200 juta je tau. Untuk 50,000 pekerja. So kalau siapa join lambat bulan 10, kalau duit bajet ni dah habis, tak dapat lah. So sekarang ni kena masuk sekarang. Kena join. Kena join sekarang lah. Kalau dengar kena join sekarang, kena buka. So okey Puan, kalau dia nak join sekarang ni, nak buka dekat mana ni Puan? Okey, buka dekat gajiprogresif.gov.my. Dekat situ boleh Gaji Progresif dekat, sambung GAJI PROGRESIF. Jadi kalau mengeja pula. Tak, kadang-kadang takut. Betul. Tersalah eja pun tak boleh masuk kan, nanti orang komen. Tak boleh masuk ke apa ke. So gajiprogresif.gov.my. Buka dekat dalam tu, log masuk. So semua ada kat situ. Ya. Semua ada garis panduan, semua ada dalam tu. Katakan garis panduan macam mana nak masuk sistem. Ada dekat situ. So boleh follow step by step saja. Kita dah bagi semua dah. Ya. Ini terpulang kepada majikan nak join ke tak tu je.
Tak, jadi pokok pangkalnya kena join sebab susah orang kata kerajaan nak bagi. Sebabnya dasar ini first. Betul. First yang kerajaan buat dan kerajaan bagi insentif. Sangat-sangat rugilah siapa yang tak sebab join. kalau kata dasar, kerajaan tak bagi insentif tu lain. Betul. Kan? Ni dia buat dasar, dia bagi lagi insentif. Memang rugilah siapa yang tak join. Betul. So kena cepat-cepat join sekarang. Dekat mana pun, mungkin boleh ulang sekali. Dekat gajiprogresif.gov.my. Boleh cepat-cepat. Orang kata Google. Search. Google. Banyak maklumat tau. Kalau kita Google dekat situ, banyak maklumat yang berkaitan dengan gaji progresif kita boleh dapat. Betul. Saya yakinlah. Saya rasa kalau pergi portal Kementerian Ekonomi pun ada juga. Ada. Sebab Kesuma pun ada. Kesuma pun banyak. Sebab kita bersama-sama joint venture kan. Kita joint venture. Saya rasa pergi HRD Corp pun ada juga. Kita pergi Perkeso pun ada. Sebab kita memang betul-betul sangat menggalakkanlah majikan untuk join dasar gaji progresif. Tambahan sekarang ni Jeraya Wara tengah berlangsung. Betul. So bermula daripada pertengahan bulan Februari sampai April. So boleh katakan semua negeri kita dah pergi. Tinggal lagi yang tak ni bulan April. Iaitu Labuan, Miri dan juga Sibu. 3 tempat tu je lagi. 3 tempat tu je. So kalau siapa-siapa yang ada dekat area sana yang nak join, boleh klik dekat dalam portal kita yang tadi tu. Klik dekat Jeraya Wara. Register. Seingat saya dekat Labuan tu masih lagi buka. Ada kekosongan Labuan masih lagi kosong. Tapi dekat Sibu dengan Miri tu saya rasa macam dah penuh dah. Dah penuh. Hot. Hot seat. Hot. Hari tu saya pergi yang Selangor tu. Cepat betul penuh. Selangor penuh, Negeri Sembilan pun penuh. Itulah kalau nak dapatkan direct info, pergilah dekat Jeraya Wara tu. Situ lagi senang nak tanya terus direct kan. Sebab tapi dekat portal pun boleh tanya tau. Boleh tanya dekat situ. Tapi mungkin aspek delay sikit lah sebab portal lain lah. So, saya ada join beberapa siri Jeraya Wara. Sebab tu Jeraya Wara. So orang kata dekat situ banyaklah knowledge kan. Dan kita pun tak expect ada banyak soalan yang daripada majikan yang maybe kadang-kadang out of the box juga kan. Betul. Dekat situ senang kita nak tanya, lepas tu terus dapat jawapan dapat info. Tapi dekat dalam portal pun ada FAQ tau. So boleh rujuk juga dekat situ. FAQ sama juga dekat Kementerian Ekonomi pun boleh dapat, dekat Perkeso boleh dapat, HRD Corp boleh dapat, Kesuma lagi boleh dapat. Kita memang sangat mewar-warkan. So untuk warga apa tadi pun Sibu Sibu, Miri, Labuan. Tunggu kami di sana. Macam tu. Betul? Okeylah. InsyaAllah Labuan 15 hari bulan, Miri 16, untuk Sibu 10. Dekat-dekat. Ya, dekat-dekat. Sangat dekat. Itulah. Akan jadi sangat busy lah dekat situ. Tapi tak apa. Untuk semua majikan di luar, dekat orang kata di tempat yang kita nak pergi tu, untuk kebaikan mereka juga. Kita sacrifice yang kita nak pergi dekat diorang. Kebajikan mereka dan juga pekerja. Betul. Itu penting. Untuk retain dia punya pekerja supaya tidak berlaku lompat majikan. So, sekarang memang itu trend dia kan? Itu trend dia sebabnya once dapat offer gaji yang lebih, memang jangan kata orang, kita sendiri pun sendiri, betul. Kan. Takkan kita dapat gaji berganda lebih kita nak stay je kan? Mestilah kita akan pergi, betul? Okey Puan, saya kira itu sahaja untuk kita punya topik hari ni kan. Dasar gaji progresif. Saya harap agar semua pendengar di luar sana dapat banyak info lah, sebab Puan Shima kongsi banyak ni, sangat banyak hari ni. So supaya semua orang, terutamanya majikan, pekerja pun kena take note lah kan. Betul. Itu yang pekerja penting. pun dia kena tahu tau. Betul. Ada dasar gaji progresif ni. Sikit sebanyak dekat situ dia boleh urge dia punya majikan untuk join. Kan, dia boleh tanya untuk kan? kebaikan dia. Betul. Kan. Kalau dengar macam bos macam diam je, mungkin boleh tanya kot. Bos, saya rasa macam saya ada dengar lah pasal DGP ni. Bos tahu tak? Kan. Kan. Okeylah, itu saja daripada saya. Sekejap. Okey.
Satu boleh. lagi. Satu lagi boleh. Saya nak include. Sekarang ni kita ada buku, garis panduan tu kan, garis panduan gaji tu. Sebenarnya itu pun boleh digunakan oleh fresh grad untuk wish bargain dengan majikan bila interview. Yang ni penting. Tak, bukan betul. Macam contoh saya, mungkin berguna untuk anak-anak. Betul. Kan, untuk adik-adik kita. Selama ni bila kita pergi interview, majikan tanya, kita akan terima je apa yang majikan bagi sebenarnya sebab nak kerja. Sebab tu yang jadi gaji engineer 1,008 tahun 2008 2005 pun sama juga. So sekarang ni bila ada wage guide tu, panduan gaji tu, kita boleh bargain lah sikit sebanyak. Betul. Dan pada masa yang sama, majikan yang join DGP, kita akan bagi dia punya tanda dia join DGP dalam Perkeso punya portal tu. My Future Jobs. My Future Jobs. So memang ada kita letak. So at least sikit sebanyak, kalau kata kita nak cari kerja nanti, so kita tengok, ini dia bagi, ini so tinggi lah. Tapi tak semestinya yang tu je. Ada yang company yang besar semua tu gaji tinggi. Kita tak nafikan. Betul. Tapi ini untuk company-company lain lah. Dia untuk macam, yelah, untuk kita yang baru, yang fresh grade, kita tak tahu nak cari dekat mana. Betul. Itu sebagai panduan. Betul. Sangat orang kata new info lah kan. Sangat bagus untuk semua para siswazah. Gitu. Ya, betul. Betul kan, para lah. siswazah di luar sana. Kita nak tolong dia orang sebenarnya. Sebab sekarang memang itulah isu dia, Puan. Itulah isu dia. Sebab sekarang ni bila graduate keluar, kebanyakan kerja yang hantar SPM. Sebabnya betul. Nak tunggu hantar kita punya degree, tak ada jawatan. Betul. So dia guna SPM. So bila SPM dia dapat kerja, maka jadilah guna tenaga tidak penuh. Tu masalah yang berlaku dekat pasaran buruh sekarang. Betul. Kira Puan, saya kira itu saja untuk itu je. DGP. Untuk ketahui lebih lanjut, macam tadi Puan cakap, layari dasar gaji progresif .gov.my. Okey, saya Zarina Zaidi dan juga Puan Shima daripada podcast Kesuma Jiwa. Bye. Assalamualaikum.